Apa dia orang tak senyum lah hari ni? Okay, bang. Sekarang kita dah sampai site Senyumia Sepang. Nak tengok progress lah. Kasih cuci ni finishing rata. So sini nanti guna salur air pergi turun bawah. Ni kita nak tunjuk ada bawah. So, ya, dekat sini ada wet kitchen lah. Wet kitchen. Dry kitchen kita dah pasang lah sini. Ni dry kitchen. Progress kita. Jangan cakap abang buat kabinet je. Renovation ada buat juga. Wiring ada buat juga. Ceiling pun ada buat. Ni pun sama. Ada buat juga. Okay. So mana plan dia? Ni. Mesti kena ada drawing kalau kita buat. Okay, dia akan jadi macam ni. So kita naik atas. Kita tengok. Diorang tengah buat apa ni? Ni meh. Oh, so mati dekat mana lampu ni? Oh ni. Mungkin ku telah dapat lakukan. Tapi kenapa diorang tak senyum lah hari ni? Extend satu hari pun tak senyum lah diorang ni. Tak steady ya. Tengok rambut semua. Start daripada bawah tadi perang. Ni pun perang. Semua. Tunggu seminggu lagi. Habis. Jadi kerah. Jadi kerah. Okay. Master bedroom. Next bilik. Ni bilik anak akak ni. Dia request color ni. Color apa ni, cream dengan color cherry. Ni orang panggil color cherry. Ni color cream. Okey. Yang ni kita memakai material milah-milah. Okey. Tapi yang specialnya, dia minta special request handle lotter macam tu. So dia nampak macam terpaling custom lah. Betul kan? Betul tak? Betul. Tengok. Ini putih. Tadi perang. Dekat bawah color simen. Okay, ni handle macam ni. So cantik. So kita ada lagi cermin dekat sini. Ni cermin. Ni. Kau zoom sikit muka tu. Kau zoom sikit. Cuba buat Okay. Jom. Kita pergi bilik yang kedua. Ni bilik yang kedua. So besok dah settle lah. Bahagian atas ni tak ada apa dah. Aircon pun kita dah masuk. Lampu, kipas pun semua kita dah masuk. Okay. So ni full. Satu biji rumah RM100,000 saja. Okay. So yang mana tengok video ni boleh like, komen, follow dan repost video ni ramai-ramai. Okay. Support Bos RK. Apapun janji jual luncur.